Bangun. Selamat sejahtera Cikgu Ahmad. Selamat sejahtera Cikgu Ahmad. Selamat sejahtera, Ibu-Ibu, sila duduk. Cikgu. Okey, baiklah murid. Jadi hari ini kita akan belajar matematik tajuk nisbah dan skala. Sekarang saya nak awak semua buka buku teks muka surat 50. Okey, jadi berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, konsepnya mudah sahaja. Skala di peta mewakili jarak sebenar di atas bumi. Contohnya, skala 1 nisbah 100,000 menunjukkan bahawa 1 cm di atas peta bersamaan dengan 1 kilometer di dunia nyata. Faham, murid? Cuba tengok buku ni. Kalau jarak dari titik A ke titik B 5 cm, maksudnya jarak sebenar dia 5 km lah ya? Ya, betul. Pandai awak. Izzah, kita terapkan sahaja dengan skala. Meanwhile, Aduhai Cikgu. Peninglah nombor-nombor ni. Lagipun, buat apa kita nak kira semua ni? Kalau nak tahu jarak, kita guna je lah Google Map ke, Wave ke. Bukannya kita nak sultan pun untuk guna peta kan? Cikgu. Oh, begitu je, Darwish. Jangan terlalu yakin. Ilmu ni kalau tak ada depan mata, memang rasa tak guna. Awak tunggu pertengkaran waktu perjumpaan curriculum unit uniform. Awak akan faham kenapa saya ajar tajuk ni. Squad, sedia. Baiklah ahli pengagak sekalian, petang ini kita akan adakan cabaran orientering. Cikgu ada sembunyikan hadiah kalung berbentuk bekalan makanan untuk perkhemahan kita minggu depan. Ini peta kamu. Harta karun Kacang je ni. Nanti dulu, di atas peta tu cuma ada dua maklumat. Pertama, koordinat. Kedua, skala peta. Skala yang cikgu beri ialah 1/10,000. Jarak ke checkpoint pertama dalam peta ini ialah 10 cm. Soalannya, berapa jauh kamu kena berjalan di padang sekolah sebenar untuk jumpa checkpoint itu? Kalau silap kira, kamu akan sesat dan tak jumpa bekalan makanan kita. Skala 1/10,000, 10 cm. Sejauh mana kita nak jalan ni Aduh Darwish, cuba ingat balik apa yang Cikgu Ahmad ajar bagi tadi. Ish. Oh, lah Kalau 1/10,000, maknanya 1 cm di peta bersamaan 100 meter di dunia sebenar. Kalau 10 cm, Maksudnya kita kena berjalan sejauh 1000 meter atau 1 kilometer dari titik ni menghadap arah utara. Tepat sekali. Baru tadi cikgu dapat mesej Cikgu Aman yang kamu belajar topik skala hari ini. Sebab itulah cikgu rancang aktiviti orienteering tu. Kurikulum pengagak hari ini adalah tempat kamu mempraktikkan apa yang kamu belajar dalam kelas matematik pagi tadi. Tanya, sekarang pergi cari hadiah kalung tu. Mereka berjaya menemukan bekalan makanan tersebut dan bersorak dengan gembira sekali. Tamat.